Hai korang, hari ni saya nak tunjuk ke korang vacuum daripada Daewoo. Yang ini yang wire punya. Korang tengok wire punya ni panjang mana? Tengok, panjang tak korang? Sebab apa? Sebab dia 5 meter dia punya panjang wire ni. Sini saya nak tunjuk kat korang dia punya power ke tak power kuasa penyedut dia. Tapi mula kita kena pasang dia punya hose tu dulu lah. Ke kiri untuk kunci, ke kanan untuk buka. Korang tengok kanan dah buka. Ni saya masukkan balik untuk kunci dia. Okay. Power vacuum ni 1250 watt tak korang. Jadi dia punya power sedutan tu agak kuat jugalah. Okay, korang tengok saya sedut. Korang tengok. Nampak tak? Sedotan dia okey je. Ini saya masuk pakai tangan sebab apa melekat. Okay, ni dah sedut. Korang tengok. Macam senang je. Vacuum ni berbaloi lah kalau korang beli, berbaloi dengan harga. Dia punya sedotan pun agak memuaskan. Jadi kalau korang berminat, korang boleh tekan link di showcase TikTok kami. And jangan lupa untuk follow, like and share. Bye.